Okey baik, hari ni aku nak pergi hiking, tapi dekat lah, dekat rumah aku dalam 5 minit ya. Hari ni nak pergi hiking, bawa anak aku, bawa bini aku pergi hiking dekat Bukit Batu Putih. Yang ni kalau Bukit Batu Putih ni kiranya kalau hampa beginner boleh lah nak try, nak orang kata apa, nak training kan, nak praktik kat sini. Bukit Batu Putih ni dikatakan first nak naik ni hampa akan guna jalan tar dululah. Jalan tar ni nampak macam biasa tapi orang kata apa, sedikit macam walaupun macam ni hampa perlu training dulu. Dekat area ni jalan dia hampa tengok agak macam walaupun jalan tar tapi boleh katakan kalau siapa-siapa beginner atau baru nak start dia kata boleh mengah juga Macam mana yang Iman, okey tak? Okey. Okey. Steady lah. Saya duduk mai tentang. Kat sini daripada sediakan pondok, kalau kat sini hampa tak larat, hampa beres kat sini dulu lah. Okey, selalunya Bukit Batu Putih ni selalu orang main hiking kan hari Minggu lah. Hari biasa pun ada, kalau selalunya hari biasa orang tempatan ataupun yang selalunya ada khusus kat hotel-hotel di sini, tempatan yang main redah lah. Kalau hari Minggu hampa kena main awal. Dalam 6.30 tu hampa kena standby. Kalau tidak penuh wei orang. Satu lagi parking. Parking memang susah lah kalau kat sini kalau hari Minggu. Hampir 10 minit ni. 10 minit kita hiking. Macam mana? Hampa okey tak? Okey, steady. Steady. Jom. Tak jauh depan tu lah, sikit je. Kalau hampa nak tahu, dekat Bukit Batu Putih ni juga adalah sanctuary hidupan liar. Kat sini lah. Kalau hampa nak tengok hidupan liar apa, hampa boleh masuk ke kawasan ni lah. Ni kawasan kalau nak tengok apa? Hidupan liar, burung ke, hidupan liar apa tengok kat kawasan ni. Boleh masuk ke kawasan ni. Kalau ada masa kalau pemain. Nampak tu. Sanctuary hidupan liar Tanjung Tuan. Okey, kita dah sampai dah tempat nak masuk ke Bukit Batu Putih. Kat sini. Kita dah sampai dah. Kalau kat sini untuk ke Bukit Batu Putih, kalau hampa straight ke sana untuk pergi ke Rumah Api Tanjung Tuan. Jadi dah ni kita nak pergi ke Bukit Batu Putih, kita kena naik tangga ni lah. Okey, jom. Laju. Wah, aku dengan anak aku ni selalu duduk mai. Jadi memang daripada biasa lah jalan ni. Nampak leading tu. Wah, aku pun. Sini dia curam sikit, hampa tengok. Sini dia curam sikit. Dekat area ni dia orang kata apa, memacak sikit lah. Tapi okey untuk beginner boleh main lah. Okey, lah ni kita tak jauh dah. Sikit depan tu sikit ada checkpoint. Kat checkpoint ni memang cantik weh kalau hampa nak ambil gambar. Okey. Kita nak sampai dah dekat area checkpoint pertama iaitu lookout point. Lookout point ni dia hampa akan nampak pemandangan laut lah yang cantik kat sini. Bantu lah, tak jauh. Sini hati-hati. Batu-batu dah besar weh. Okey, ni sah pada sediakan tali lah kalau hampa tak seimbang ke apa. Kita tengok weh. Ni dia punya lookout point. Checkpoint pertama. Hampa tengok sendiri lah. Dia punya lookout point ni pasti ada orang tak apa. Pentas kaca ni lah. Tapi ni sah kat sini memang tak lasak. Memang cun. Kau lihat tak di kamar ni. Baik nak tanya bukit dah. Okey, botak mesti mana. Okey. Kat sini hampa boleh bergambar ke, hampa nak OOTD ke, memang cun lah kawasan ni. Dah settle bergambar apa semua kat sini. Jom kita teruskan perjalanan untuk menuju ke puncak Bukit Batu Putih. Kat sini hampa kena jaga sebab kawasan ni berbatu dan sedikit curam lah.
Jadi hampa kena hati-hati sikit lah. Jangan kalut-kalut sebab tak jauh pun Bukit Batu Putih ni. Okay, kita lagi 5 minit macam tu kita akan sampai kat kaki bukit. Nak naik kat atas pula kat situ memang orang tua memang pacak kau lah. Tapi jangan risau, mereka ada sediakan tali untuk kita naik kat atas. Kat sini pun kalau mau tengok pemandangan kat belakang ni kan, memang cun lah. Tengok pemandangan belakang ni, memang cun. Tengok. Okay, sampai dah kat sini. Dia curam sikit. Ni hampa kena hati-hati lah. Dia ada naik turun kat kawasan Bukit Batu Putih ni. Okey, sini. Sikit curam sikit. Kau nampak turun ni. Ni jaga-jaga sebab ada akak kan kat situ. Kalau hampa laju takut tersandung dengan akak tu. Memang terguling weh. Alright. Okey. Boleh yang sikit sikit Iman. Boleh. Tak jauh sikit Yang naik kat puncak. Dia naik kat tengah ha Iman. Sweeper bunyi sweeper ni. Okey, dah tak jauh sikit nak sampai. Ni dah landai dah, kawasan ni dah landai sikit. Jadi kita boleh laju sikit lah kat area ni. Kita berlari sikit lah. Sebab menangkan lah dah dekat 6.30. Jadi dekat puncak lagi dah 5 minit je. Tak lama. Takut gelap. Okey baik, kita nak sampai dah. Sini pun dah ramai orang ni. Jadi tu lah macam aku kata tadi. Nak naik atas ni dia ada sediakan tali. Nampak? Kat atas ni dia ada sediakan tali untuk hampa naik kat atas ni lah, puncak Bukit Batu Putih. Dia tak jauh lah. Tunggu dia sediakan tali untuk mudahkan hampa naik kat atas. Iman. Abi naik dulu, abi naik dulu. Ya. Okey. Ni lah. Tali dia persediakan sampai kat atas. Jadi hampa kena hati-hati lah. Alright, sampai. Okey. Hubungi Iman pula. Okey. Hati-hati Iman. Iman, Iman. Pelan-pelan. Tak limbang pakai tali. Macam tu. Okey, sikit. Okey, tempat. Okey. Ya tak? Boleh pegang ni. Ya tak? Boleh. Sikit. Alright. Okey. Alright, naik sampai atas. Okey. Yang blok. Okey yang. Uish. Alright, sikit. Okey, sikit. Alright, sikit. Alright, sampai. Jom naik ke atas. Sikit. Okey. Akhirnya sampai juga kita dekat Bukit Batu Putih Tanjung Tuan. Jangan pegang batu, takut belayar. Let's go. Okey, Iman pun boleh sampai weh kat Bukit Batu Putih. Ya, Iman. Good sikit. Dia baru tengok jam. Perjalanan nak naik ke Bukit Batu Putih ni, kalau hampa leha-leha ambil masa dalam 25 ke 30 minit lah. Kalau hampa running, kalau hampa boleh berlari dalam 15 minit tu hampa boleh sampai dah. Macam mana hampa nak atas Bukit Batu Putih ni, Beh? Cantik!
baiklah. Mai dari mana? Sedang. Seradang. Apa ni apa? Kelab. Saja je. Saya saja ada duduk kat hutan ni ke apa? Jauh lebih lah. Tasik Villa. Tasik Villa. Oh, kat Lukut tu. Ah. Tapi mai kat sini. Sebab cantik. Cantik. Tapi apa dah turun awal, sekejap lagi gelap. Betul. Jom. Jom. Kami dah sampai dekat Bukit Batu Putih. Lepas ni kalau hangpa nak kami pergi gunung mana atau bukit mana, hangpa komen dekat bawah.